Intan, cantik juga ni dia. Yalah Ustaz. Ustaz buat apa ni? Tak ada apa, tak ada apa. Saya nampak rambut dia terkeluar tadi. Jadi tak elok lah kan. Orang perempuan rambut terkeluar berdosa. Itu aurat dia kan. Dah. Ustaz pergi sambung kelas. Baik, baik. Intan. Intan. Kenapa tidur kat sini? Pergi balik asrama. Sorry. Saya tak sihat sikit. Telok pula kat sini. Tak sihat? Ni. Saya ada ubat. Nanti awak makan kat bilik. Terima kasih. Saya naik dulu lah. Intan, kamu ni memang tak reti nak ikut peraturan asrama.